Assalamualaikum guys. Good morning. So sekarang pukul 6.26. Kita sepatutnya pukul 6.20. Tapi diorang kata paling lambat 6.45. By the way, hari ni saya nak pergi UiTM Segamat sebab kita ada program. So ni outfit saya hari ni. Kita dah lambat. Let's go. Sekarang kita orang on the way pergi. Aku tadi sekian je tahu. Kita orang on the way pergi UiTM Segamat. tapi pakcik pas ni bawa macam macam orang gila. Kita orang dari tadi terus Iwaya. Giveaway macam ni. Ya. Dia tahu. Banyak. Jomlah saya perkenalkan ahli-ahli PhD keliling saya guys. Ni Wafa. Hai. Yang ni Syera. Hai. Ni. Hai. Yasmin. Tak sampai kat otak. Tak sampai kat otak. Ni Nurin. Dah ready. Ya, ni Nurin. Aku rasa makan nak tengok orang. Ni Nurin. Ayu ni. Hai, saya Kamarul. Itu saya ni. Hai, saya Wafi. Tidur guys. Hai, saya Daniel. Tu aja ni. Jangan macam dia tu. So guys, kita orang dah sampai di bumi Segamat. Hai. Tas Bali. Welcome back. Itulah bas kita orang naik tadi. Let's go. Sekarang kita orang dekat UiTM Segamat. Weh, comel ya. So, saya kawan Muntaz. So, hari ni kita akan main sini. Tentang. So, let's go guys. Macam mana kau boleh sampai sana? Dah jumpa Hack dah. Aku nak tolak dia. So basically game ni kita orang kena macam ada balloon. Balloon tu kena sentiasa dekat udara tapi tak boleh guna tangan. Macam tu lah. Aku boleh guna badan dengan boleh tiup je. Tapi balloon tu besar gila bapak nampak tu. Orang tu dah melantunkan bola tu tau. Jangan pegang macam tu. Rambutnya jangan main tipu. Satu, dua, tiga. Jangan guna tangan. Go Saini. Muka-muka dah menang guys. Cakap hi. Hai Mom. Nama siapa? Nama Dah Dai. macam interview pula. Rindu Mom lah. All the best Mom. Thank you. Wah. Hai Mom. Long time no see. Saya Ifa.
Aku nak dengar. Ifan Hajwa kan nama kau? Tentulah guys, kawan-kawan lama saya. So guys, sekarang ni saya tengah jalan-jalan dekat UiTM Segamat. Actually ni kampus saya dulu. Saya diploma UiTM Segamat. Diploma Sains Komputer dekat UiTM Segamat. And seronok lah dapat kembali semula ke tempat asal. Ni tempat ambil pasal. Masih lagi tempat yang sama. Nampak tak pasal-pasal banyak-banyak tu? Okay. Ni dah ada. Apa ni? Bunga Minimart. Tak kisahlah. Lepas tu ni macam ada orang jual-jual. Ada orang jual-jual kat sini. Tapi saya tak tahu kenapa belum tak buka. Mungkin sebab ada program kat sana, so diorang tak buka. Dan ni pun ada jual-jual juga. Lepas tu kat situ ada Hianshi. Hianshi tu dulu saya pernah selalu pergi minum lepas habis kelas self reward. Tengok ni, tangga dia pun dah baru. Semangat. Okay. Lepas tu kat sini semua bilik-bilik lecture. Dekat kanan dan kiri saya bilik lecture. Adalah bilik-bilik lain kan, yang saya tak tahu detail. Lepas tu kita nak atas lagi. Jom naik atas lagi. Okay, kalau korang nak tahu, dekat sana tu, ujung sana tu ada library. Okay. Sekejap. Okay, sikit lagi. Yang ni kita panggil dia sebagai Dewan Ulama. Betul tak? Alah, dia macam kira auditorium lah dekat Yayasan Yasin. Tapi dekat Yayasan Yasin audi ni ada sofa lembut kan. Asin tak ada lah. Okay. Ni dia punya Audi. Dia punya DK. LT. I don't know. Ni lah tempat saya belajar dulu. Belajar OS. Belajar OS kat sini. Betul lah saya belajar OS. Lepas tu dewan yang kita orang pergi tadi. Itu dewan yang kita orang join tadi. Kalau korang tengok kat sana tu, itu ada bilik belajar. Itu pun ada bilik belajar. Kat situ macam makmal lah. Okay, kat sana ada makmal. Dekat belah sana pun ada makmal juga. Lepas tu kat situ ada macam tempat student jual-jual kot, I think. Kat situ dulu saya selalu gila lepak dengan kawan saya. Lepas tu ni nama dia Seri Cemperai. Okay, in case siapa-siapa budak Segamat yang rindu, ini Seri Cemperai. Dulu tak macam ni. Kat situ surau. Yang tu masjid. Yang tu ada blok perempuan. Macam ni. Ada banyak kedai dah sekarang. Nampak tak? Macam tu lah. Itulah kita punya campus tu. Setelah kita masuk balik sebab sangat-sangat panas. Semua tuan nama kemudian kat atas tu. Biru. Kawanan, seterusnya pembangunan insan dan sekali multimedia dan publicity. So, untuk yang first kali, kita ada Esko Komunikasi dan Korporat. Ketua Esko Nurul Ain Safia, dia tak ada. Penolong Ketua Esko Nur Iman Soleha, boleh tak ramai? Baru ramai. Okay, hi. Okay. Okay, so next. So, untuk Esko Nurin Adriana, mana Nurin Adriana? Ke belakang kan? And next kita ada penolong Ketua Esko, Mumtaz Adira. Baru say hi. Hai. Program kedua, untuk semester ini kita ada satu program bernama INMI, iaitu Inside Me. Program ni biasanya kita akan buat melibatkan para pelajar dalam UiTM.
Okay, yang pertama tu kita ada buat pertandingan poster kreatif. Jadi kita minta pelajar-pelajar siapa yang nak join ikut tema. Iaitu tema kita berkaitan dengan Evolution Mind. So, siapa poster yang paling cantik dan juga information yang serba lengkap, dia akan menang lah. Okay, kemudian So sekarang ni tengah susun untuk majlis penutup yang kita akan start pukul 3 subuh. Sekarang ni pukul 3.05. Ada lagi 10 minit sebelum kita melanjutkan program ni. Ya, itulah susunan dia. Lepas tu kita nak banyak kursi. Baby style. Bukan. So Azwa, kita dapat nombor berapa Azwa? Satu. Satu. You win. I had expectation tau. 1 tambah 4. 1 bengkok sikit lah. Satu yang sakit. Betul. So kita orang berjaya dapat nombor 5 guys. Macam tu lah cerita dia. Dapat nombor 5. Lepas tu ni kita orang nak bahagikan hadiah sekejap. Okay? Nak intro apa pun. Boleh? Kalau tunjuk rambut. Dah, ini semua tak dibagi. Mana bagi, Mat? 5 je nak tunggu. Ini yang pada raya. Beramai lah mana-mana. So guys, sekarang ni kita orang tengah campus tour. Segamat. Campus tour Segamat. Ni Zidin. Aku dah ingat nama dia. Akhirnya Zidin salah. Zidan lah. Sorry guys, Zidan nama dia. Tapi saya tak boleh buat vlog sangat sebab kamera ni sensitif hujan. Okay? Bye. So tu kot dia. Kot takraw kot, tak silap. Kenapa lah? Rasa kat sana dia orang macam tengah supro. Itulah. This is mine. Kita bawa dulu lah. Oh, tadi tu. Sampai jika ada. Tak. Konten. So kita orang Lambai lagi. kita orang dah habis program on the way nak balik. Sekarang pukul 5.36. Kena angkat sekali dengan plug. Sekarang dia balik. Plug dengan buah. Nak masuk kau tempat tu ada belakang. Aku nak 1 juta. Atas meja bulat. Takut Ada tak dalam kereta dia tu? Mana? Mana kau? Apa tu semua angkat. Dah kosong dalam meja bulat tu. Tak ada. Dah ada tu semua. Tadi saya angkat. Tadi meja bulat tu semua dah kosong. Hi guys, welcome to my Kalau boleh stay aku nak stay. Sebelah ke solat tu. Saya dah happy di akhir waktu. Cik, akhirnya Tadi. nampak dia ni happy sikit. Sebab bila tengok bil. Macam tadi kau gelau nak bas begitu. Tengok guys. Kau kurang lagi kau orang bangun sedap. Dia duduk kat tengah-tengah ni. benda memalukan tu. So guys, kita orang dah sampai. Akhirnya akhirnya. Bye-bye nak bye. 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 Lampu merah bye. Bye. Ya doh. Bye. Bye. Awak mengantuk sangat tu. Penat. Tidak barai. Okay guys, tu je daripada saya. Jangan lupa like, comment, share, Subscribe. bye. Tutup kamera. Tutup kamera.